Okay, jom kita buat sos seafood dulu. Cili padi, Cili, bawang putih, bawang. dan ketumbar. Kona guna ketumbar Jawa. Potong. Limau nipis 2 biji. Limau. Gula Thai 1 sudu. Gula Thai tak ada. Guna gula kabung je lah. Boleh? Sos ikan 1 sudu. Kicap ikan. Air sikit. Air. Lepas tu kisar Kona letak yogurt. sampai sebati. Sos ni rasa dia masam, pedas, wangi. Sos Kona dah siap. Okay, jom kita hidang. Apa kena sediakan ulaman macam ni, bau original miang pula. Ikan goreng Kona dah siap. Ambil salad, bihun isi ikan, balut macam ni, cicau dengan sos seafood. Macam ni. Letak suun. Letak timun. Letak carrot. Kutil ikan. Sos. Bismillah. Selamat mencuba nakha. Sedap. Kalau tak boleh bakar, goreng pun okey. Boleh makan kari kulit.